Hai Kak Wah, Assalamualaikum. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak sepanjang saya bekerja dengan Kak Wah selama 1 tahun 5 bulan dekat SK Hitam. Terima kasih tolong saya daripada A to Z. Banyak sangat kebaikan Kak Wah dekat saya, bantu saya selama ni. Terima kasih banyak-banyak. Nak kata sedih tu memang sedih. Semoga Kak Wah lebih baik dekat tempat baru. Jangan lupa saya, jangan lupa kawan-kawan kat sini. Semoga dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum, bye. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Hai Puan Azwar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahri bin Muhammad Buzi, pelanggan pentadbiran SK Hitam. Mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah pada Puan Azwar atas penempatan Puan di PPD Perak. Tahniah sekali lagi ucapkan. Semoga dengan penempatan ini Puan lebih ceria dan juga lebih berjaya ataupun sukses di tempat baru, insya-Allah. Sepanjang Puan berkhidmat di SK Hitam, saya ucapkan terima kasih atas khidmat bantu, khidmat bakti, jasa baik yang telah diberikan sehinggalah perjalanan di SK Hitam sangat lancar. Terutama saya dari segi keuangan sekolah sangat baik, sangat lancar. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Di kesempatan ini juga saya mengambil peluang ini memohon maaf seandainya ada terkasar bahasa sepanjang kita berkhidmat bersama, dan insya-Allah panjang umur, murah rezeki, dijumpa lagi. Terima kasih Puan Azwar. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah ucapkan dan terima kasih kepada Puan Azwar atas khidmat bakti sepanjang beliau berada di SK Hitam. Semoga Puan Azwar dapat meneruskan kecemerlangan di tempat bertugas yang baru. Terima kasih Puan Azwar. Kepada Azwar, Kak Azzi ucapkan terima kasih kerana bantu akak selama 3 bulan di sini. Wah sangat-sangat membantu, dan Kak Azzi ucapkan tahniah kerana dapat berpindah lebih dekat dengan rumah. Okey, selamat bertugas di tempat yang baru. Jangan lupa kami kat sini ya. Wah. Hai Wah. Hai. Selamat bertugas di tempat baru. Kak Mas pula ingin mengucapkan terima kasih kepada Azwar kerana memudahkan urusan kami di sekolah ini, dan maafkan kami jika ada salah dan silap sepanjang kita bersama di sekolah SK Hitam. Terima kasih Azwar. We love you. Assalamualaikum Wah. Mohon maaf jika ada salah silap dari kami semua. Selamat berjaya di tempat baru. Jauh mata dekat di hati. Terima kasih Wah. Assalamualaikum Puan Azwar. Kami mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih banyak-banyak sebab banyak membantu sekolah. Dan kami menyusul 10 jari dan mohon maaf jika ada salah dan silap. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain masa. Bye. 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 Bintang-bintang pun ada umurnya.
segala jasa dan budi sepanjang berkhidmat di sekolah ini. Semoga terus cemerlang di tempat